Okey, ni saya tunjukkan playground yang paling luar biasa. Dia bukan hanya untuk kanak-kanak, tapi orang dewasa, orang tua pun boleh. Dia satu-satu je family park untuk semua peringkat umur. Lagi best, dia unlimited playtime. Dia start buka pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Dekat sini kan, lebih daripada 30 aktiviti korang boleh main. Tapi serius saya cakap, siapa yang ada anak-anak kecil tu memang sangat sesuai datang bawa anak-anak main dekat sini. Kawasan dia pun luas, ibu bapa boleh pantau anak-anak tu. Permainan-permainan yang disediakan pun tak berbahaya pada kanak-kanak. Anak-anak kalau dah penat, sudah rehat sekejap, minum air, sambung balik main lepas tu. Sekali-sekali spend time anak-anak dekat sini best. Game arcade token ni pun unlimited. Habis je dia punya token, pergi minta dekat kaunter lagi. Kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan, ada permainan masing-masing. Kalau yang untuk dewasa ada juga untuk mereka-mereka ni. PS5. Umur yang bawah 2 tahun percuma. Untuk senior citizen percuma. OKU bayar separuh je. Tapi datang sini bawa stokin siap-siap. Harga dia sekali masuk RM28 ke RM33. Nama tempat ni Wonder Park Melaka. Lokasi dia dekat The Shaw Melaka, level 2. Lupa nak bagi tahu, dia ada jual voucher makanan juga dekat sini. So kalau dah lapar boleh makan-makan dulu. Lepas makan sambung balik main. Share dengan save video ni siap-siap, nanti boleh pergi. Okay, bye.